Nak buat butter cake yang moist, gebu dan tak kering? Ini dia resepi yang simple tapi rasa dia memang tip-top. Jom kita buat moist butter cake. Mula-mula kita masukkan mentega ke dalam mangkuk pengadun. Pastikan butter tu dibiar pada suhu bilik dan lembut ya. Kemudian masukkan gula, pukul sampai adunan sebati. Lepas tu masukkan telur sebiji demi sebiji dan pukul setiap kali sampai sebati. Ini penting untuk bagi kek naik cantik. Sementara tu kita buat buttermilk homemade. Campurkan susu full cream dengan sedikit cuka. Kacau dan biarkan sekejap. Seterusnya masukkan tepung naik sendiri sedikit demi sedikit. Jangan terus letak semua. Masukkan sikit-sikit supaya adunan tak berketul. Kemudian kacaulah hingga sebati. Masukkan esen vanila untuk bau yang lebih wangi. Akhir sekali tuangkan buttermilk tadi dan kacau sampai adunan jadi smooth dan ringan. Tuangkan adunan ke dalam loyang yang telah dialas dengan parchment paper. Ratakan permukaan kek. Sebelum tu kita panaskan oven pada suhu 160 darjah Celsius selama 5 minit dulu. Kemudian bolehlah bakar kek menggunakan teknik water bath. Letak air di bawah loyang untuk menghasilkan kek yang lebih lembap dan tak kering. Bakar selama 50 hingga 60 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Okey, dah siap moist butter cake kita. Memang lembut dan wangi. Sesuai sangat buat untuk tetamu yang datang ke rumah. Oh ya, jangan lupa tonton aksi kami memasak dapur setiap Selasa dan Khamis pada jam 11 pagi. Selamat mencuba, ingat makan, ingat rasa.